Di tepi sebuah tasik yang tenang, kura-kura sedang termenung. Dia memandang ke langit melihat seekor helang yang terbang tinggi. Wah, alangkah indahnya kalau aku boleh terbang seperti helang. Tiba-tiba, helang melintas di atas kepala kura-kura. Kura-kura menjerit memanggilnya. Helang-helang, boleh turun sekejap? Helang hinggap di dahan. Dia tersenyum melihat kura-kura yang kelihatan teruja. Apa yang kamu perlukan, sahabatku? Helang setuju untuk membantu dan mengangkat kura-kura dengan kuat. Baiklah, tapi kamu mesti percaya dan ikut cakapku. Aku janji. Terima kasih, Helang. Mereka mula terbang tinggi ke langit. Kura-kura kagum melihat dunia dari atas. Subhanallah, cantiknya dunia dari sini. Inilah nikmat kebebasan. Tapi, jangan lupa asal-usulmu. Di awan, Helang menyuruh kura-kura kibaskan kakinya. Cuba kibaskan kaki, seperti sedang terbang sendiri. Wah, aku rasa seperti burung. Kura-kura dilepaskan oleh Helang untuk terbang. Kenapa kau lepaskan? Kura-kura terhempas ke tanah. Mujurlah dia tidak cedera kerana cekerangnya kuat. Aduh, tapi aku masih hidup. Helang turun dengan rasa bersalah. Maafkan aku. Aku mahu kamu belajar sesuatu. Tak semua impian sesuai untuk semua makhluk. Aku faham. Aku tak perlu jadi seperti kamu untuk jadi hebat. Kura-kura mula melihat dirinya dengan bangga. Dia tahu dia ada kelebihan tersendiri. Kamu bijak, tabah dan sabar. Dunia perlukan kura-kura juga. Sejak hari itu, kura-kura mengajar haiwan lain tentang nilai hidup. Jangan takut bermimpi, tapi hargailah siapa diri kamu yang sebenar. Helang dan kura-kura menjadi sahabat sejati. Mereka terus menyebarkan kebaikan di hutan. Sahabat sejati bantu kita mengenal diri Dan menjadikan kita lebih baik setiap hari. Dalam cerita kanak-kanak yang bertajuk Kura-Kura Ingin Terbang, terdapat dua watak penting, iaitu kura-kura dan helang. Perwatakan kura-kura. Pertama, seekor haiwan yang berani. Kedua,
seekor haiwan yang setia dalam persahabatan. Ketiga, seekor haiwan yang tabah dan jujur. Keempat, seekor haiwan yang berfikiran positif. Dan kelima, seekor haiwan yang menghargai diri sendiri. Watakan helang. Pertama, seekor haiwan yang suka membantu. Kedua, seekor haiwan yang setia dalam persahabatan. Ketiga, seekor haiwan yang sentiasa berasa simpati. Keempat, seekor haiwan yang bijak dan matang. Dan yang kelima, seekor haiwan yang sentiasa memberi sokongan. Nilai dan pengajaran. Yang pertama adalah kita hendaklah sentiasa berani bertanya dan meminta bantuan apabila perlu. Yang kedua adalah kegigihan. Kita hendaklah gigih mencuba keinginan dan impian kita. Yang ketiga adalah keikhlasan. Kita hendaklah ikhlas dalam membantu orang yang meminta bantuan. Yang keempat adalah kesyukuran. Kita perlulah sentiasa bersyukur atas kehidupan dan nikmat yang dimiliki. Yang kelima adalah ketabahan. Kita hendaklah tabah dan reda dalam menghadapi ujian hidup.